Lintas jalan, lihat kiri kanan. Jangan gopoh, jangan keliru. Pengaturan jalan jadi pedoman. Agar semua pulang dengan restu. Setiap pagi dan petang, kawasan luar sekolah kami sesak dengan kenderaan. Kami melihat rakan-rakan kami berlari semasa melintas jalan. Ada juga yang tidak memiliki kendaraan semasa melintas. Bahaya, ini sangat bahaya. Betul, ini sangat bahaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami gerak-gerak sis bersiaran langsung dari tempat kejadian. Ini adalah zebra crossing line atau lalu lintas jalan. Namun, adakah masyarakat menggunakan laluan ini sebagai platform yang tepat untuk lintas jalan atau laluan ini sekarang hiasan? Kami mengambil beberapa hari untuk melihat gelagat rakan-rakan dan ibu bapa yang melintas di kawasan ini. Hanya sebahagian kecil yang menggunakan zebra crossing line ini untuk masuk ke kawasan sekolah ataupun keluar kawasan sekolah. Pemerhatian kami turut mendapati murid yang tidak melintas di kawasan yang sepatutnya, melintas dengan tidak berhati-hati, bahkan ada yang melintas tanpa pantauan orang dewasa. Isu penggunaan laluan lintasan ini sepatutnya diketengahkan dan diambil perhatian. Murid-murid dan ibu bapa yang tidak cakna dengan penggunaan zebra cross line ini harus diselamatkan sebelum ianya membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Jangan sambil lewa. Nyawa anda bukan pertaruhan. Sekian dari kami, gerak-gerak sis.